Yang di luar sana mungkin anda dengar podcast ni, mungkin anda macam ada orang ni dengar lah cakap Tapi sebenarnya kadang-kadang benda yang kita share ni, walaupun nampak kecil, tapi kalau kita fikir-fikir balik, benda ni mungkin menguntungkan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu, ada pusat ni, ada kan anti-scammer punya ni, ada sebab ramai yang tak tahu. Macam contoh, aku nak puji sikit lah. Apa ni, IPD. Nak puji sikit punya banyak. Okey, puji banyak. Nak puji banyak lah kan. IPD Serdang. Kalau kau lalu sampai ke hari ni, dia ada satu banner besar 997. Kalau kau pun tiket traffic light, nampak banner-banner besar, banner yang besar. Aku rasa banner tu dah setahun 2 tahun dah dia gantung kat situ. Sebab automatik bila kau bunyi kat traffic light, kau akan tengok apa 997 9 tahu lah punya bomba. Rumah terbakar punya bomba. 3999 kan? Ini 997 apa? Jadi dia tulis hari tu anti-scam, kalau anda ditipu, hubungi dia macam-macam ni semua. Jadi baguslah kita beri tepukanlah kepada IPD Serdang. Yang gantung banner tu tak tukar, memang macam tu kan. Jadi kita harap orang yang lalu kat IPD Serdang tu bolehlah snap gambar, share dengan adik-beradik dan sebagainya, daripada share benda yang lain kan.